Selalunya kalau nak menjadi seorang ibu ni, orang selalu cakap anak lelaki mesti akan rapat dengan ibu. Tapi untuk anak-anak saya ni sebenarnya, tiga-tiga anak saya semua rapat dengan ayah dia. Mungkin sebab saya terlalu sibuk bekerja. Lepas tu ayahnya pula kerja malam. Bila anak-anak dah tidur, baru ayah dia keluar pergi bekerja dan kemudian balik paginya. Tapi macam saya sendiri, susah sebenarnya untuk menjaga anak-anak ni kalau kita tak dapat sokongan daripada pasangan. And definitely anak lelaki ni dia buas, dia lasak, segala benda dia nak cuba. Jadi bila dah ada dua orang anak lelaki pertama, so yang kecil tu, yang perempuan tu, dia akan terikut dengan gelagat abang-abang dia. Lagi pening kepala ni. Tapi biasalah, setiap orang kita faham bahawa we don't have any manual book. Kita tak ada sebenarnya guidelines ataupun cara untuk menjaga anak-anak ataupun membesarkan anak-anak. So macam saya dengan suami, salah seorang daripada kami, kalau saya dah jadi bad cop, dia akan jadi good cop. Kalau dia adalah bad cop, saya akan jadi good cop. Sebab saya nak pastikan bahawa setiap seorang daripada anak-anak akan tahu bahawa kepada siapa yang dia perlu mengadu bila ada sesuatu terjadi pada mereka. Selalunya kalau nak menjadi seorang ibu ni, orang selalu cakap anak lelaki mesti akan rapat dengan ibu. Tapi untuk anak-anak saya ni sebenarnya, tiga-tiga anak saya semua rapat dengan ayah dia. Mungkin sebab saya terlalu sibuk bekerja. Lepas tu ayahnya pula kerja malam. Bila anak-anak dah tidur, baru ayah dia keluar pergi bekerja dan kemudian balik paginya. Tapi macam saya sendiri, susah sebenarnya untuk menjaga anak-anak ni kalau kita tak dapat sokongan daripada pasangan. And definitely anak lelaki ni dia buas, dia lasak, segala benda dia nak cuba. Jadi bila dah ada dua orang anak lelaki pertama, so yang kecil tu, yang perempuan tu, dia akan terikut dengan gelagat abang-abang dia. Lagi pening kepala ni. Tapi biasalah, setiap orang kita faham bahawa we don't have any manual book. Kita tak ada sebenarnya guidelines ataupun cara untuk menjaga anak-anak ataupun membesarkan anak-anak. So macam saya dengan suami, salah seorang daripada kami, kalau saya dah jadi bad cop, dia akan jadi good cop. Kalau dia adalah bad cop, saya akan jadi good cop. Sebab saya nak pastikan bahawa setiap seorang daripada anak-anak akan tahu bahawa kepada siapa yang dia perlu mengadu bila ada sesuatu terjadi pada mereka.